keadaan suasana dunia sekarang ni di dalam keadaan musim hujan deh. Tak kira di mana tempat seperti dua negara dan juga di dalam tempat kita pun panggil duduk di dalam musim hujan, bukan kata tempat kita saja dak. Pertama kali kita nak pergi di Brazil. Brazil saat itu ada angin gibuk yang berkencang juga membawa ke ada beberapa buah daripada kereta dan juga lori di atas jalan besar saat itu. Dengan sebab hujan lebat saat itu tak nampak jalan belaga di atas jalan besar ataupun dikatakan jalan raya. Dan juga ada pokok-pokok kayu yang telah dihantarkan oleh ribut di kawasan Brazil. Dan satu maklumat lagi iaitu berkenaan dengan hujan juga dan ribut ataupun angin berkencang di kawasan California membawa ke pokok kayu saat itu balik turun di atas jalan raya, tipu di atas kereta, sebuah kereta yang duduk lalu mari di jalan raya saat itu membawa ke tuai kereta saat itu sakit teruk hingga sampai pergi kepada hospital kena pergi buat perubatan kerana patah tulang. Itu berlaku di California. Dan juga air saat itu pun mari dengan cepat mungkin. Mari dengan cepat segera, tak ada nak berkira sampai ke tempat-tempat yang rendah di dalam rat California saat itu kena tolong dengan kapal terbang dan hantar jerak turun ambil orang hak kena musibah saat itu. Setengah daripada setengah tu ada duk lekat lagi dan juga ada kematian beberapa orang. Kalau mengikut daripada laporan berita Al Jazeera saat itu di California tu sekarang dah mati ni orang dah daripada rakyat-rakyat yang bertempat kediaman di situ. Kemudian satu maklumat lagi yang saya beritahu juga iaitu berkenaan di dalam Gaza pun masih duduk ada hujan lagi dan juga angin ribut juga. Banyak hari benar lah. Duk kena angin ribut dan juga kemah-kemah tempat kediaman rakyat saat itu jadi basah belengah dan juga ada setengah kemah tu tempat kediaman samutara tu terbalik pupuk di angin terbokeh macam-macam lah. Itu hak telah berlaku beberapa jam yang telah lepas telah dilaporkan oleh berita Al Jazeera Mubashshar. Dan setengah daripadanya hak berlaku hari ni juga di Brazil dan juga di tempat lain lagi dan juga di Iran ada berlaku banjir juga pada waktu kemarin. Jadi sekarang learning tu makna kata duduk dengan musibah yang besar-besar lah duk berlaku sekarang learning. Dan hak banyak sekali yang saya dah ikut berita sekarang learning tu berlaku kebakaran. Berlaku kebakaran di Iraq, berlaku kebakaran di Saudi Arabia di Riyadh dan berlaku kebakaran di kilang minyak di Iran, berlaku kebakaran di beberapa tempat yang lain di Sahara Amerika dan juga berlaku kebakaran di dalam negara Turki, berlaku kebakaran di dalam Mesir dan berlaku kebakaran di dalam Israel. Jadi benda yang kita boleh tengok pelik-pelik lah pada tahun ni tu berkenaan dengan musibah pelik-pelik iaitu angin ribut dan juga berlaku kebakaran. Dan saudara-saudara ibu bapa yang diikuti bersama dalam video ni sekarang di rumah kita sekarang ni pun duduk di dalam musim hujan juga duduk di dalam musim hujan, maka kita kena buat perjagaan lah terhadap tubuh badan untuk kesihatan. Kerana waktu malam tu anak-anak kecil tu kita kena beringat benar lah, kita kena video tidur pakai baju, jangan duk tidur tak pakai baju dan bubuh tangan baju tu panjang, seluar panjang supaya kita jaga kesihatan dia. Kerana musim learning tu nak jadi batuk dan juga apabila ada hujan gini tu ia nak jadi satu penyakit lagi iaitu bekak lepong. Dan hak dak jadi mengebak dah lah ni tempat kita tu iaitu berkenaan dengan demam salmo ataupun dikatakan kaiwat. Sekarang ni kaiwat sana itu di dalam hospital tu penuh dengan kaiwat. Musim dia orang panggil dak dengan kaiwat. Lepas tu kaiwat hak training ataupun demam salmo training tu jadi berpanjang ni. Sore-sore tu 2 minggu tu tengah duk sedap. Akan makan ubat pun jadi tak nak sembuh mana.
Maka kita kena buat peringatan dan juga kita buat berjaga lah kesihatan badan kita. Minum air hak jadi suai-suai makan hak jadi tak bahaya sangat untuk jaga kesihatan badan kita. Itulah maklumat yang saya nak beritahu kepada saudara. Maka kita bakal jaga-jaga masing-masing lah. Sekadar ni lah untuk video ni sebagai untuk beri nasihat dan juga beri peringatan berjaga kepada kesihatan tubuh badan kita. Video ni saya rakam pada tanggal 17 bulan 11 tahun 2005. Maka sekadar ni dulu untuk video ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.